Premier League Game Week ke-35. Halo. Semua kalah. Perih. Tahniah. Chelsea menang. Chelsea je lah menang. Yang lain tak tahu lah aku. Game Week ke-35 lagi 3 game ya. 3K Tapi to be honest lah kan, tak sabar nak tunggu EPL habis. City menang bro. Liverpool dah menang dah. Liverpool dah menang dah. Lepas tu Arsenal tak ada apa, MU tak ada apa, semua tak ada apa. Tengah Chelsea lah tengah fight for Champions League spot. Pantai Tengah yang fight in European competition lah. So jangan lupa guys untuk subscribe channel Jugadual TV. Target kita untuk reach 60k. Lagi 400 ya. Lagi 400 je. Kalau satu video yang berbagi seorang 100 subs, 4 kali je lah. 4 video je lah. Not even 3 game week not sebelum even 3 game week habis tu, sebelum game week 38 ada lagi 3 EPL. So apa kata tapi tak boleh Champions League dah. So hari ni 100, Champions League 100, minggu depan lagi 100. Dah buatlah macam mana pun, asalkan sebelum 60. Habis season 60,000 ya, betul. Sebab habis 60 ni kami nak tutup channel ni. Subscribe. 60,000 cukup jual ya. Sekian tinggal 59 tau. Koyok lampu. Jual. So subscribe. Apa 60 kami nak jual channel ni kepada Astro. Kau nak subscribe lah. Okay, first game aku nak start dengan Chelsea versus Liverpool. Kemenangan yang bagus lah untuk Chelsea. Tapi good for them. Untung mereka Liverpool mabuk. Tahniah Chelsea menang first perlawanan pramusim Liverpool. Liverpool, aku tengok dari segi awal, tengok awal tu pun line up tu pun dah tahu dah kan. Arne Slot memang buat pertukaran 6 orang, 6 player. Aku in fact aku first half aku tak tengok. Aku second half baru aku start tengok. Mentang-mentang dah menang dah, buat tengok tak tengok. Kita macam dah menang dah. Dah menang. Sekarang ni main tu literally sekarang ni ada baki 4 game lagi, literally nak tengok sama ada Mohamed Salah dapat pecahkan rekod assist tu pun ataupun tak je. Macam semalam pun guard of honor pertama Liverpool lah kan. Satu daripada 4 guard of honor yang dibuat oleh Liverpool. So aku rasa betul apabila hang kata tu Chelsea untung, tapi Chelsea juga aku rasa daripada awal lagi minit ketiga dah dapat skor dah. Actually memang booster untuk mereka lah. Sebab tengok daripada gol awal tu pun memang kita nampak apa yang Liverpool lemah, iaitu mereka punya bentuk 4-2-4 yang selalu digunakan tu lah tanpa bola tu. Nampak macam mana Curtis Jones ditarik oleh Cole Palmer, kemudian Cole Palmer lari belakang dia, dapat bola dan simply pass dekat Neto, dan Neto simply cut back kepada Enzo Fernandez. So minit ketiga dah pun down 1-0, dan aku rasa sebelum half time tu pun rasanya 2 biji 3 biji Chelsea boleh pergi rasanya. Ada sekali tu hampa tengok yang Alisson mabuk ke tak mabuk ke, dia terbai Nicholas Jackson. Tu footage ni tiba. Nasib baik yang tu offside tu tak. Kalau tak offside tu aku rasa dia boleh kena red card lah aku rasa. So by half time actually first half tu pun Liverpool ada peluang tu. Ada berapa peluang lah, tak clear cut chance sangat, tapi bagiku substitute player-player yang gantian yang dibawa masuk tu, contoh macam Wataru Endo tu, dia tunjukkan function lah. Dan kepada juga pemain macam Harvey Elliott, pemain macam Jericho Kuasa, dia lebih kepada audition untuk musim depan. Aku rasa sekarang ni apa yang Arne Slot buat. Dan ada few player yang semalam dalam live semalam dia pun duk komen pasal Jericho Kuasa, pasal Curtis Jones, Harvey Elliott. So pemain yang aku rasa fans Liverpool semua tahu dia pun ni bukan pemain utama, tapi adakah nak kena jual semua player? Itu cerita dia kan. Aku tengok dalam live ni bukan main nak jual kawan ni kiri kanan atas bawah semua nak jual. Tapi masalah dia pun ni bukan kita boleh buat simpan dan buang. Dah masalahnya dia pun ni bukan, yang aku tak faham, dia pun ni bukannya pemain utama kan. Pemain simpanan ni hang boleh kali pakai guna untuk squad player. Berapa banyak kali je hang guna. In fact kita tengok semalam ialah pertama kali midfield Liverpool start ni tak ada Gravenberch, McAllister, siapa seorang lagi? McAllister, Gravenberch, Szoboszlai dan juga Curtis Jones. 4 pemain tu tak start semalam. Kira pertama kali dalam 34 game week, menunjukkan yang Arne Slot ni memang dia dah ada dia punya trusted first 11 dah. So sebab tu lah aku rasa pemain-pemain ni okey ya. Cumanya bila mana hang dah tukar banyak player sangat, jadi masalah lah. Kepada Chelsea pula, semalam good for them lah aku rasa. Mereka menang tu moral booster untuk mereka. Sebab sekarang ni Newcastle tengah pick up pace. Dalam masa yang sama juga Chelsea pun dia tengah pick up dah sekarang ni. Semalam aku tengok post match tu
dia pun celebrate gila-gila dalam dressing room tu kan. Ada juga fans Liverpool komen kan, nak celebrate lebih-lebih apa. Tapi bagi aku benda tu okey je bagi aku, sebab dia dah jadi satu tingkat, di mana kalau kata dia pun dapat Champions League ni, satu tingkat dia pun meningkat berbanding dengan season lepas. So tak ada masalah langsung untuk aku rasa. Ya, bagi aku tak ada masalah sebab hang kena faham konteks Chelsea. Lawan Liverpool. Lepas tu minggu depan nak lawan Newcastle. Nak lawan Man United, MU, Nottingham nak lawan Forest. Yeah. So dua daripada last team ni masih lagi terlibat, masih lagi tengah fight for Champions League spot. Forest, lepas tu Newcastle. Dia boleh menang lawan Liverpool. Liverpool team yang kalah sekali je ke season ni? 2 kali. Kalah 2 kali. So hang ingat senang nak kalahkan Liverpool. So satu rezeki lah hang dapat masa mereka tengah mabuk kan. So menang is good for them sebab next week lawan Newcastle. Dan good for Chelsea juga, Newcastle drop point. Tapi Newcastle boleh kalah lah lawan Brighton tu, cuma dapat last minute penalty. So draw. At least sekarang ni in table Chelsea dengan Newcastle sama point. Dan next week macam soal penentu lah Newcastle versus Chelsea. Tapi Chelsea good for them. Satu lagi dalam Europa League itu dia kalahkan tim kita, Jew Garden. Kalau siapa nak tahu, ni adalah tim yang kita sponsor. Dia baru tanya dia hampa ni pandai main bola. Kenapa kami dah sponsor tim? Ya, kami ada tim. Tapi label kami bawa Conference League bawa Conference League. Kalau hampa nak kami sponsor Champions League, support lah. Support lah. Tapi buat masa ni kami hanya mampu support Jew Garden FC. Kena 4 biji dengan Chelsea. Nanti second league aku rasa tim kita terkeluar lawan Chelsea. Support. Kita keluar ke tak, kita pergi support ke juga Garden. So kita at least masuk semi-final. Tapi Jew Garden ni negara pula. Kita kira sains-sains Wrexham lah. Kita sains Wrexham kan. Tapi Sweden, Jew Garden di Sweden. Kira yalah, aku tak lah, aku beli. Aku bagi duit lah. Aku tak tahu kat mana. Tapi kira minggu depan hari Jumaat, kali pertama lah kami akan terbang ke Sweden untuk tengok menentang Chelsea walaupun kami tahu kalah. Okay, for Chelsea peluang cerah nak ke Europa League final, Conference final. Kalau tak pernah malu lah bro. Lepas juga Garden dulu lah. Tapi kalau Chelsea dapat lepas juga Garden dan dapat masuk final, kena menang lah kan. Barulah juga Garden syok sikit, rasa macam kalah dengan finalist, kalahkan champion. Tapi aku harap juga Garden menang. Kau harap tim kita sponsor menang kan. Kita habis keluar duit apa semua. Takkan tak mau bagi menang kan. Okay. Itulah Chelsea. Tapi cakap pasal Cole Palmer sikit lah. Cole Palmer dah 16 game week tak ada gol. Terkejut lah. Tapi dapat skor penalti tu okey lah. Dia actually lawan Liverpool tu 2 biji aku rasa dia patut boleh skor, kecuali penalti hat-trick lah basically. Ada satu yang dia bawa tu kena palang tu lepas Alisson tu. Cantik lah dia buat, tapi bola tu kena palang, lucky from him lah. Tapi lah kali minit last 94 93 dia dapat penalti biji, dia dapat skor. Madu AK macam tu. Messi duk sembang dari siru apa semua kan. Ni orang duk tiap hang ni, lama tak buh apa semua kan. Tapi tu lah, aku happy for Enzo, dia score gol pertama. Dan to be honest, aku rasa siapa play of season Chelsea? Aku rasa Enzo lah. Casido lah. Semalam daripada ada award. Casido. Award apa? Officially. Habis daripada game tu, official Chelsea punya. Casido yang menang. Casido menang. Aku rasa Casido. Casido solid season semalam ni. Macam semalam pun. Enzo lah. Nah, semalam pun kalau kita Enzo tengok, aku rasa first half season tak perform. Dia bawa pick up baru ni lah. Dia bawa pick up. Tapi gol Enzo 06 gol 7 assist something macam tu lah. Banyak lah berbanding dengan season lepas kan. Macam Casido sendiri aku rasa layak je. Tengok semalam dia main right back, tapi right back yang kita tahu jadi invert lah. Betul-betul total domination lah aku boleh kata. Kira Casido ni mana-mana tim yang dapat dia memang sangat-sangat lucky lah. Dan sekarang ni good untuk Chelsea sebab rasanya mereka akan layak. Kalau kau tengok kepada malam ni, Nottingham Forest akan lawan dengan siapa? Mereka akan lawan sama Crystal Palace ke? So Forest pula baru ni kalah. Brentford 2-0. Sebab tu Newcastle dengan Chelsea. Cerita dah keluar different ni pun jauh. Villa out tu kan. Villa out tu ya. Villa tak boleh ke? Tak boleh dah, baru-baru ni dia kalah tu out tu tersilap aku. Villa sekarang 60 point. Baru ni dia menang. Nottingham Forest 60 point juga. Masa weekend hari tu kot. 2 minggu lepas. Dah bukan. Hari weekdays kot. Betul. Kalangan City lah. City bukan City. Dia kalangan Palace. Kalangan Palace 3 biji. Betul dia menang dengan Palace. Betul. Betul tak silap aku depa out bukanlah kira
jauh pada contention dah, tak boleh lah aku. Ni level 60, jauh lagi lah. Dari 3 game memang jarak untuk City, Newcastle dengan Chelsea tu jauh dah. Dia lagi situ kalau tengok table ni, tak, daripada nombor 2 sampai nombor 7 Aston Villa tu, goal different memang dia menurun lah. Sama macam Aston Villa sendiri 6 je goal different. Berbanding dengan yang tim dekat atas dia, Nottingham Forest 12. Chelsea sekarang ni dia untung sebab goal different depa 21. Sama dengan Newcastle ni. Kalau let's say point sama pun, depa kira tu lah sebab aku kata last game tu penentu gila-gila lawan Nottingham Forest tu. Alright, so next game Manchester United. So MU nothing to play for lah dalam liga. So Amorim resort untuk bagi player-player muda main, and on average squad MU ni average 22 tahun lebih umur 22 tahun, dan aku tengok ini dalam liga adalah antara terendah umur. Last paling rendah Middlesbrough versus siapa dah. So dia fill in squad yang muda, dan tak apalah kalah. Tak 4 biji 4-3. Tak boleh lah kalau tapi Amorim pun dah cakap mereka memang tak full Baik, itu penting lah. full back, bukan full back. Aku cakap full benda tu dekat Europa League. Penting lah Europa League. Yalah, dia boleh letak. Okay. Dia boleh letak kan. So mereka finally start Cido Obi Martin, striker favourite Lepas tu Mason Mount finally, aku rasa ni start dia. Aku pun tak ingat dia main ke tak dalam UEL ke apa tau semua tu. Lepas tu Harry Amas, tak silap aku, belah kiri. Patrick Dorgu main kanan. Dia punya centre back tu Tyler Fredrickson. Frankenstein. Dia tu kira depa start player-player. Lepas tu Onana lah keluar, Bayern dia punya. And Brentford, tapi Brentford kira have a field day dengan team ni kan. Kita bagi kredit ni adalah team BMU so tak boleh buat apa kan. So apa yang boleh buat, apa Amorim boleh test budak-budak muda ni kan. And Brentford memang macam aku cakap tadi, field day dengan dia Wissa, Mbeumo, semua tu kira MU masa fasa tu jadi makanan depa kan. Christian Nogat apa semua dapat main dengan cantik. Depa basically go depa adalah type yang sama. Daripada kanan bawa ada either cross ataupun low driven, tap in masuk je dalam. Jadi apa MU punya centre back tu yang Tyler Fredrickson tu lah kan. Dia tak boleh nak settle apa siapa masa tu, Kevin Schade masa tu, dia dapat tanduk. Luke Shaw aku rasa dia ni mabuk dah lama tak main kan. Orang dah bagi peluang dia main, dia at least Mason Mount masuk dia score kan. Luke Shaw masuk aku rasa first instance sikit lagi nak on goal. Second time memang on goal tu. Aku tak boleh kata apa kan. So apa MU kita tak boleh komen kata kena api 4-1, tapi bila depa slowly masuk first team, depa kejap balik sampai 4-3 and mulih sama ke tapi depa nothing to play for, so nothing to comment ke. Ya. Sebab depa pun fokus on Europa League. So now let's talk about depa punya Europa League performance. Itu lawan Bilbao. Aku rasa what a performance main away kat Bilbao, stadium supposedly ni adalah stadium final. Tiba Bilbao 3 biji. So sorted lah. Walaupun Nico William komen Inaki captain dia komen kata kita boleh lagi comeback. Tak ada masalah. Kita boleh lagi comeback, tapi hang dekat stadium sendiri pun kena tiba 3-0. Tapi kena rekat. Yalah, faham. Cumanya dia jadi lagi payah lah kan, sebab tapi benda tu tak mustahil kan, sebab hari tu Lyon pun almost did the impossible lah. Aku rasa almost dapat kan, sebab dengan MU ni kita tak tahu mana satu yang akan turn up, tapi dah dapat bekalan 3-0 ni. Aku tak rasa lah yang mereka takkan layak ke final. So first final mungkin akan mendatang dengan Spurs. Spurs All English final. So kita tengok antara Spurs dan MU, siapa yang kita akan gelakkan untuk musim depan. Tapi to be honest, aku respect dengan MU sebab aku duk week in week out. Aku kata kena menang dalam liga untuk build some momentum. Tapi MU going into Bilbao, game Bilbao ni tak ada momentum. Dia draw game menemos. Tapi bila turn out lawan Bilbao, menang away 3 biji. Aku rasa very very good result. Of course Bruno Fernandes, aku memang player of season lah. Betul. Player of season ni pun dia lah yang turn up, yang rile the team. And especially ada orang komen kata
kata nak jual Bruno. Bila masa aku kata aku nak jual Bruno? Dia pun tak faham. Bukan kami kata nak jual Bruno. Kami kata Bruno deserve a better team. Bukannya nak jual Bruno. Bukan nak jual Bruno. Kata macam dalam Bruno ni sesuai. Kami kata cantik Real Madrid lah, sedap Bukan nak jual Bruno. So good for him. Dia duk carry MU sampai kan dia boleh masuk ke final ni. Dan nampak as things stand sekarang ni, nampaknya final akan jadi Spurs lawan Man United lah. So akan ada satu team daripada EPL yang akan qualify ke Champions League next season. Satu extra team lah. So next season bakal ada 6 Champions League team. Crazy tapi aku tengok mostly selepas lawan Bilbao tu, Amorim puji Casemiro lah. Casemiro. Aku rasa mereka macam ada tak bersefahaman sikit ke something apa. Tapi dia kata tak work hard. So sekarang ni dia kata Casemiro betul-betul really work hard. Dia run a lot for the team. Dan dia improve lah. Nampak kau sikit. Dia improve. Itu memang betul ya. Bukan kutuk dia. Dia kurang makan wacanai lah. Lepas Amorim masuk. So dia antara pivotal kenapa MU boleh menang lawan Bilbao tu. Dia run a lot dan dia score juga. So sekarang ni all English final for Europa League final lah. Supposedly nampaknya it's going that way. Sekarang hang nampak tak kenapa tim lain tak depa nak buat European Super League? Sebab depa tak dia tak mau turun. Depa tak boleh fight European Premier League super power. Tak pakai contoh kita fan Premier League. So kita happy, kita okay team England banyak dalam Champions League. Sebab contoh aku fan Arsenal, fan Liverpool akan qualify ke Champions League. Lepas tu MU pun yang nombor 15 tak qualify, lepas tu qualify. Dah kaya dah. Duit dah kaya dah. Lepas tu masuk Champions League lagi kaya. Lepas tu kelab yang macam MU, kelab yang macam Spurs yang should play in Champions League tapi main dalam Europa League and then go on to win it, lepas tu masuk ke Champions League, jadi lebih kaya. Dan mereka yang nak European Super League ni sebab mereka pun nak same financial power lah. Siapa sebenarnya nak European Super League? Big club ke small club? Super League ni bukan semua big club ke yang bukan. Memang semua big club. Tapi mereka nampak benda ni in the future akan jadi more tak balance. Faham? Macam contoh sekarang MU berapa lama tak masuk Champions League, tapi mereka still ada financial capability untuk sign very very good players yang boleh tarik daripada Bayern Munich. Contoh macam gaduh dengan Bayern Munich apa, dia tak pergi Bayern Munich, dia pergi MU. So nanti Bayern Munich, Inter, lepas tu PSG ke apa tak boleh tarik player ni. Mereka macam nampak in the long run lah, Juve ke apa. Aku nampak lah financial implication more sebenarnya financial lah, financial. Just mereka nak basically dekat Super League tu, kalau hang main Super League basically dia kata akan dapat hak sama rata lah kan. Instead of Premier League dapat duit daripada siaran Premier League, lepas tu berbilion-bilion hang boleh nak transfer duit dekat transfer window. Main dekat La Liga hanya Real Madrid dan Barcelona kan. Tapi bagi aku sebab Real Madrid pun semua yang aku tahu yang betul-betul nak join sangat-sangat ni adalah Barcelona, Real Madrid, Juventus. Tu je kot. Tapi kira depa ni semua ni financially in trouble. Betul. Dia sebenarnya nak lari daripada datang tu. Perez apa semua tu kira macam hang tak boleh nak kata guna alasan stability, kacau stability. Bagi aku depa guna alasan. Alright. Okay, so next game Arsenal kalau lawan Bournemouth 2-1, aku memang tak expect to go this way. Sebab macam aku cakap untuk MU tadi, sama juga untuk Arsenal baru kalah first leg lawan PSG. You should build some momentum dalam weekend ni untuk nanti ada lah fighting spirit kat Park de Prince ni. Kalau tapi kalau memang kalau hantar first team pula, betul kalah pula dengan si Bournemouth. Walaupun Bournemouth kuat, tapi hang main kat home expect menang lah 1-0 ke 2-0 tak kisah lah. Tapi kalah 2-1 sangat-sangat mengecewakan. First half Arsenal tu kuasa okey. Sebab bukan apa, sebab nampak macam semua player Arsenal rile out. Saka, Trossard, Rice, hang nampak macam boleh lari 10 km first half tu saja kan. Depa sangat nampak semangat. Mungkin disebabkan kena tibai, bukan kena tibai, basically kena tibai dengan PSG masa weekdays itu. So depa macam nak prove something someone wrong kan. Tapi first half je lah depa turn up. My second half habis look apa Bournemouth tu pegang bola, Arsenal tak boleh pegang bola. Padahal masa tu masih first team lagi. Antara player-player yang aku sangat-sangat kecewa adalah satu Martin Odegaard kan.
Aku rasa dah kita ni suka je Odegaard. Aku tak pernah kata nak jual Odegaard ke apa Tapi season ni dia memang, aku cakap betul, very very below par Kalau masa last season dia player of the season Arsenal kan. So season ni dia out of contention terus kan. Tu yang aku macam kecewa. Sebab banyak kali aku rasa instant orang dok komplain dia suka tarik bola tu, aku faham. Dia bila nak counter attack dia stop the movement tu, aku faham bab tu. Tapi aku tak mesti suruhnya benda tu. Tapi takkanlah setiap kali kan, takkanlah setiap kali transition nak stop the ball kan, nak kacau the fast transition. Padahal Saka, Martinelli, Rice semua dah buat run, tak boleh cari tiga orang tu kan. So bagi aku sangat-sangat mengecewakan ni Tapi dengan banyak instance semalam, dia beberapa kali dia shooting boot dia out, lepas tu sepak tak kena, lambat sepak kena tackle, so out. Kredit ke dia assist kat Rice untuk dapat the first goal masa first half tu. Tapi tu je lah dia buat. Tu buat apa bila hang boleh buat line splitting. Bukanlah dia kat ni tak boleh buat line splitting pass, tapi season ni kurang sikit daripada dia kan. Mungkin kita tak nampak, kurang sikit nampak impact. Mungkin sebab Saka injet lama, jadi kita tak nampak dia Saka punya brilliance tu compensate dia ke apa, kita tak tahu lah. Tapi aku sangat-sangat kecewa bila hantar first team tapi kalah 2-1 kok. Yang tu lah masuk kat sebab bila tengok kontak PSG tukar semua orang. Ya, sekali dengan keeper semua tukar-tukar. Joao Neves yang main. Joao Neves yang main. So macam PSG ada seminggu cuti, Arsenal ada berapa 3-4 hari kan. Aku harap macam aku kata kat Bias, PSG lemau masuk dia untung ni PSG ni dia berkata Dembele mungkin tak main kan. Doubtful dia. Itu dia hamstring. Major doubtful lah. Tapi still dia ada Barcola. Tapi bagi aku Dembele main pun aku tak ada masalah. Tolong Stitchless. Dia skor dulu lepas kena bu itu main shoes dulu. Bodoh tu yang Pi bu dia. Tapi itu lah untuk Arsenal. Aku rasa Arteta berbelah bagi lah. Dia tengok sebab dalam liga kita ni tak confirm lagi ni nak qualify ke Champions League. Mathematically tak berjaya lagi nak qualify ke Champions League. So bila dia tengok fixture Bournemouth, lepas tu Liverpool, lepas tu Newcastle, lepas tu Southampton, mungkin Southampton boleh menang lah. Dan aku tengok Arsenal kalau menang 2 game dah macam selamat lah Champions League spot tu. So aku rasa Liverpool mabuk seminggu ya kan. Payahlah Liverpool nak mabuk tu minggu 2 minggu Arsenal. Dan susah Liverpool baru kalah dengan Chelsea. Aku tak expect Liverpool untuk kalah 2 games in a row, 2 weeks in a row. Dan Newcastle tengah fight untuk nyawa mereka dalam Champions League. Aku tak rasa Arsenal boleh menang Newcastle. So Arteta kena menang dengan Bournemouth. Lepas tu dia pergi fill in first team kalah. Aku tak ada masalah kalah. Tapi hang fit in first team, hang lain freshness pun tak dapat. Player nak pick up di print tak fresh, momentum pun tak dapat. Sekarang ni tengah down, ni 3 point pun tak dapat. Apa pun tak dapat. Basically memang terciduk lah kan Arsenal minggu ni. And aku tengok apa yang lagi aku tak suka adalah Arsenal pride themselves as king of set pieces, tapi concede 2 gol daripada set pieces. Gol baling. Pungkuk ingat ni Stoke City ke apa? Macam Delap dulu. Baling terus gol. Dean Hudson score. Lepas tu daripada corner, lepas tu Tavernier tanduk kan. Tavernier tanduk, lepas tu Evan Nielsen score pakai siku. Okay, so in total Arsenal concede 12 gol from set pieces. Ni adalah ketiga terendah dalam liga. Apa king of set piece apa benda kan? Ketiga tercorak. Concede paling banyak tu depa duk tibai Jover tu. Kata masa hampa bolos kan, tak depa tak pen muka kat kamera dia. Carry by Magalhaes je. Maybe juga possible kan. Magalhaes yang macam organize in game dia organize maybe. So sebab to be honest aku nampak Saliba nampak burn out lah muka dia. Nampak selalu tengok Saliba kan, dia very very tenang macam space out kadang-kadang. Tapi nampak macam dia macam ni lah, macam serius lah, duk fikir banyak, otak banyak. Hai. Tak tahu. Aku rasa dia disebabkan bila Magalhaes tak ada, dia jadi leader of the back four. Dia macam tak boleh ambil responsibility tu lagi lah. Sebab bila hang tengok Magalhaes dengan Saliba ni, Magalhaes lebih animated lah dia punya approach kan. Saliba ni macam aku diam tapi aku perform macam tu lah. Tapi dia bila orang bagi extra responsibility, aku rasa macam dia tak boleh catch up sikit lah. And aku itulah dia very good defender.
dia very good defender, very calm defender, ball playing. Tapi aku rasa leader at the back yang susun, yang shout, yang bising, John Terry like kan, daripada Manggahais lah actually kan. Let's talk about Evan Nilsson punya goal. Komentator kata on live TV, no conclusive evidence. Aku dah tahu pendapat hang. So pendapat hang, tu ada gol tu patut disalak ke tak? Disalak lah. Tapi Arsenal juga patut concede penalti. Yalah, tapi betul ya. So itulah pendapat aku. Itu pendapat aku. So sekali lagi benda yang sama aku cakap. Benda dia satu lagi, tengok siapa yang tarik Evan Nilsson tu. Sekali lagi mungkin kalau kata dapat penalti tu, Ben Wright tarik. Rugat. Ben Wright tarik belah. Ben Wright tarik orang depan. Ada orang depan, lepas tu Odegaard tarik Evan Nilsson. Ada dua insiden tarik. Insiden lah. Tapi cerita dia patutnya dia tarik patutnya roll up tu dapat penalti lah. Tapi aku tak tahu macam mana PG Mall punya proses tu lah saudara. Tapi dalam era optik sekarang ni, kamera kiri kanan atas bawah semua ada kamera. Aku macam tak boleh terima lah alasan macam tu dia bagi. No conclusive evidence. Tak ada fan kata, ada fan komen tak, dia kata apa, lah biarlah, kalau tak kena tangan, kena perut, gol juga. Kalau tangan gol tak kira lah. Iyalah. Dia cakap alasan dia tu. Dia kata, han cuba dia kata tak, memanglah kena siku, tapi cuba bayang kalau tak ada siku kat situ, kena perut, gol. Dia kata betul. Kata kat Bayern Ganes, aku kata hang ni dah lari pada konsep bola sepak dah. Dia macam, aku faham mungkin dia kata ball to hand ke hand to ball. Memanglah ball to hand. Sekarang tapi ni tak kalau ada ball to hand yang bawa gol. Sekarang ni tak ada rule ball to hand apa semua tu kan. Tapi rule yang stated, yang clearly stated, kalau bola tu goal and goal tu ada daripada tangan, goal tu disallow. Tu je. So clear. Banyak kali lah kita tengok terkena ke apa, masuk gol still tak boleh disallow. Alright, so sekarang ni next game adalah Man City versus Wolves, kemenangan 1-0. Tapi so Man City back in winning form, 4 games in a row menang dalam liga, and now nampak 3 mata saja di belakang Arsenal, 4 games in a row, 1-0, all about KDB. Itulah kata City ni kalau down season depa tu tak berapa down sangat pun actually, sebab walaupun kita dah nampak player depa sampai cerita dah tak boleh lari lah, tapi tak boleh lari ke splash that 250 million ke depa spend waktu Januari. And then boom, depa straight away sekarang ni tiba-tiba hari tu daripada in contention. Mungkin aku ingat dulu masa yang kalah 6 kali berturut-turut ke apa tu kan, sampai kata shout out kata yang depa takkan dapat Champions League. Tapi memang merepek lah actually, sebab hang tahu kalau top team ni depa punya down pun tak down mana lah kan. In fact silap-silap Forest speak kat situ. Silap-silap depa boleh menang, dapat top 3, lepas tu boleh menang FA Cup kuat atas pula. So Club World Cup. Club World Cup lagi kan. So boleh jadi dapat 2 piala dalam down season depa tu. Kalau aku jadi fans Liverpool, setiap musim macam tu aku terima je down season macam tu kan. So macam hang cakap tadi, back to winning ways, 4 kali berturut-turut depa menentang dengan Wolves pun actually team yang 6 kali berturut-turut kan menang. Depa punya manager tu apa, Pereira, Victor apa nama manager depa Wolf tu, dapat pencalonan player manager of the month. Aku tengok tu memang clear cut dia akan menang lah. 5 game main untuk bulan lepas, 5 game straight. So depa berjumpa dengan Wolf, berjumpa dengan City. Actually Wolf banyak peluang. Kalau tengok pada match tu, masalah yang sama kita tengok apa yang City hadapi sekarang ni, apabila Ruben Dias dia slow kan, tapi depa nak try main highline dengan Gvardiol sebagai left centre back, Ruben Dias sebagai right centre back. Tapi masalahnya bila kena satu line splitting pass daripada Wolf straight away, memang kena breakthrough terus, kena slide through sampai dekat atas, dan Wolf sepatutnya dapat gol awal tu lah. Macam mana kawan tu square 2v1 masa tu tak boleh gol, aku tak tahu macam mana. Depa still 0-0 dan KDB score lah, aku rasa minit 35 macam tu dia score. In fact yang dia score tu pun cantik juga. Kalau tengok tu Bernardo Silva rampas daripada tengah, kemudiannya pass dekat Jeremy Doku cut back and then dapat dekat KDB lah. Tapi KDB post match Pep cakap dia dah tak ada benda apa dah, dia nak buktikan lah dekat dunia ke, dia nak buktikan kat orang dah. Memang kita tahu kualiti dah, cumanya pasal kontrak dia tu kan, sekarang ni nampak macam selepas announcement kontrak dia tu kawan perform
Kan hari tu semi final FA Cup perform, lepas tu Crystal Palace masa down 2-0, gol pertama daripada KDB, dia jugalah yang bagi assist sebenarnya punca kebangkitan depa menang 5-2 tu. So stretch aku rasa sekarang ni dah berapa 5-6 game ni nampak macam kawan ni boleh main lagi kan? Kawan ni boleh main lagi. Cumanya KDB still dengan jawapan yang sama, dia tak tahu lagi dia akan main dengan kelab mana masa Club World Cup ni kan. Sebab hari tu hang sebut pasal apa, Luka Modric akan main walaupun kontrak dah habis macam mana? Luka Modric kontrak dah habis. Okay. Lepas tu Real Madrid akan sambung temporary contract for 3 months macam tu supaya dia boleh ke Club World Cup. So KDB sebenarnya ada bunyi-bunyi juga. Dia nak bersara. Tak tahu lagi. Real Madrid aku rasa last season Real Madrid offer dia jadi assistant coach kepada Ancelotti. Tapi Ancelotti pun nak belah. Sekarang tak tahu dia nak bersara ke, dia nak main lagi ke, tak dengar bunyi. Bergantung Xabi Alonso lah kan. Bergantung Xabi Alonso. So dia sama konsep macam KDB pun dia pun duk tanya dah pasal Club World Cup ni adakah dia akan main. Dia sendiri actually nak bagi jawapan pun tak boleh kan, sebab jawapan awal daripada City memang depa tak offer kontrak dah. Even sepanjang dia punya saga tu tak pernah langsung offer kontrak dah, dan dia actually dah cakap benda tu lah sendiri. So second half tu aku rasa ada sekali Cunha kena palang. Kemudiannya Ryan At-Nouri pun kena palang. Ada satu line saving daripada Gvardiol kot yang dia buat, sepatutnya satu sama. End up mereka berjaya dapatkan kesemua 3 poin lah City. So sekarang ni memang momentum yang terbaik lah untuk mereka. Rasanya kalau kata Arsenal slip down sikit lagi, silap-silap mereka boleh potong contoh dah. So bayangkan back season for Man City, mereka still ada chance to win FA Cup. And then last weekend ke midweek aku nampak Rodri dah back in training, back on grass. Aku sebut pasal Haaland pun ada dekat ada dekat bench, tapi tak main dekat bench. So Rodri dah back on grass. So kemungkinannya Rodri mungkin boleh main FA Cup final, tapi aku sure Club World Cup dia boleh main. So Haaland pun dah back. So Man City back in form, dan aku rasa dia akan qualify ke Champions League lah. So tu pasal Man City. Dan last kali about Spurs, kita nak cakap apa pasal Spurs. So nothing to play for. So dia pun macam rehat player dia sikit. Draw against West Ham, good chance for them to mereka go to final, and dengan bodoh Glim, nama pun bodoh. Takkan lah Spurs tak boleh menang, betul tak? Baik juga Garden. Baik team kita. Baik team kita, betul tak? Aku rasa juga Garden kalau dengan Spurs kena boleh lah. Ada player tu aku minat. Alright, Spurs dah ada bekalan lah 3-1 nak pergi ke Bodo Glimt nanti. And aku rasa sorted kot. And aku rasa All English final Spurs versus Manchester United. Watch long. Pungkuk tak mau aku. Alright guys, takat ini sajalah review kita untuk game week ke-35. EPL hanya berbaki 3 game week sahaja lagi. So jangan lupa guys, subscribe channel Jogoro TV. Cepat-cepat reach 60k sebelum kami jual ke Astro. Sekejap ni pun ingat betul dia pun ni bahaya tau. Ada orang DM aku. I will see you guys in a bit. Take care. Peace.